InsyaAllah lah kalau kita boleh bebaskan kita dari penyakit ini, insyaAllah. Ada orang tanya kepada Ibnu Qayyim, Tuan Syekh, kenapa saya tak boleh menangis? Tapi sahabat saya boleh menangis bila dia baca Quran. Kata Ibnu Qayyim, iman kamu tak sama dengan iman dia. Nak dia jawab. Kenapa iman saya tak sama dengan iman dia? Sedangkan saya terguru dengan Tuan Syekh. Dia kata, nafsu kamu lebih besar daripada nafsu dia. Senang dia jawab. Balik 2 hari. Ini soalan 2. Ada masalah dia? Ada. Dia mana ni? Tambah sikit. Baik. Dia kata macam mana kita nak ajar pemuda ni yang mana soalannya ibu bapa dia tidak mendapat pendidikan ibu bapa, ibu bapa dapat tidak tak apa. Jangan salahkan ibu bapa. Kita jangan sama sekali kita pengaruh yang salah ibu bapa. Karena mak saya petani, ayah saya petani, maka saya tak faham sama. Soalnya sekarang ialah apa yang kita boleh buat. Kita ni sekarang. Kita ni. Sebab soal maknanya hidayah, soal petunjuk ini kerja Allah. Kita buat tanggungjawab kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanggungjawab kita. Kepada Allah engkau kami sembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Dengan mudah-mudahan engkau beri aku hidayah, engkau juga melimpahkan hidayah kepada ibu bapa. Dua, apabila Allah memberikan kita kekuatan, diri kita kesedaran, memberikan kita hidayah untuk jaga hidayah, satu hal yang berbeza. Nak iltizam, nak istiqomah, ini memerlukan apa? Kekuatan iman untuk menjaga. Memerlukan kekuatan. Nak istiqomah ni masalah. Memerlukan kekuatan iman, memerlukan suasana, memerlukan persekitaran, memerlukan kawan-kawan yang soleh. Banyak faktor yang menjadikan kita boleh stable. Kita duduk dalam majlis ni, insya-Allah kita nampak soleh, cakap berlembut, tak keluar balik. Kita keluar lah dalam lain. Simple je kan. Kita duduk dalam peti sejuk, insya-Allah kita mampu. Tapi keluar dalam suasana persekitaran, maka air tadi akan berjaya. Mudah sangat iman kita berjaya. Iman kita. Jadi maknanya ialah apa yang kita perlu buat di sini ialah menjaga maknanya amalan-amalan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita melakukan. InsyaAllah Allah akan beri pertolongan. Sebab di situ lah iyyaka na'budu wa iyyaka. Kemudian Allah lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Barang siapa yang mencari Allah, Allah akan mendekati dia. Barang siapa yang berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada dia. Ini Nabi SAW. Sama. Boleh kan? Yang ketiga, tak balik ke tempat. Balik ke tempat masjid. Macam mana nak berkawan kita rasa? Rasa ni susah. Baik. Kalau kita rasa, kita boleh kongsi rasa. Kalau kita tak rasa, kita tak boleh kongsi rasa. Sedap baca Quran, lazat. Sedap baca Quran. Kita nak kongsi macam mana? Kecuali kita rasa dulu sebelum orang itu dapat rasa. Boleh tak? Dan rasa-rasa bukan rasa-rasa biasa. Rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tenang je duduk majlis ni. Sebab rasa Allah tengok kita kan. Rasa tu orang rasa. Tapi orang yang rasa bila dia bercakap, orang yang dengar pun rasa. Jadi kalau kita ni, manusia ni ada frekuensi. Wave. Manusia ni salah satu unsur dalam diri dia ada wave. Ada frekuensi tertentu. Bila dia rasa, dia boleh share rasa. Kalau dia tak rasa, dia tak boleh share rasa. Saya sayang anak saya. Kalau saya sebut banyak kali, saya sayang anak saya. Anak menangis. Tak mau sebut dia. Saya sayang mak saya. Mak saya seorang yang sangat sayang saya. Sebab kita rasa. Bukan kan? Kita rasa. Sebab itu soal rasa ini maknanya bukan boleh dibuat-buat. Bukan boleh dibuat-buat. Dia diberikan oleh Allah. Bila Allah beri, baru kita boleh share. Barulah kita boleh share. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun
Maknanya usaha yang saudari nak buat ni bagus. Balik nanti beritahu kawan. Simple. Saya berbalik ke Malaysia. Kono ramai orang macam ni. Jangan tanya dia, kenapa awak tak pergi? Awak tak faham ke? Jangan. Kita share apa yang berlaku, cerita pengalaman ramai orang datang, jumpakan kawan seluruh Malaysia, ceramah dia. Salah seorang betul Aiza di ceramah tadi Kopdal perubahan, ada kita kerja, nak kenalan dia pun boleh. Nanti kita jemput dia ceramah buka kitab, dia dah pulang. Kan, insyaAllah. Kan, masuk sikit kan, masuk sikit kita itulah kesimpulan yang dapat kita kena balik kepada Allah SWT. Kita kena jadi pemuda yang berubah masyarakat. Kita kena wali kita dulu, kita kena ikut tarbiyah, kita kena dulu dengan orang soleh. InsyaAllah kita jadi orang soleh. Sekarang bagaimana? Tanya semua. What's next? What's next? What's next? Berilah kita mulakan. Itu bagus. Mulai yang bagus. Yang tak bagusnya ialah kita semua balik dan diam. Jumpa kawan, kau tak nampak? Ada. Kalau nak tahu tengok Facebook. Tak sampai mesej. Nah, mesej yang kita himpun ramai-ramai tak sampai. Karena lambat nak kita pergi tengok Facebook. Baik. Lalu saya dalam kelas saya beritahu belajar. Kalau belajar kerana Allah, insya-Allah dapat pahala. Tak belajar kerana Allah, tak dapat pahala. Nah, kita share. Sharing ni penting. Sharing ni penting, insyaAllah. Sama-sama kalau kita share, seorang share dengan 10, bermakna yang hadir dalam majlis sebenarnya bukan 1000 tetapi 10,000. Kalau kita share dengan 100 orang, apa yang kita terima pada hari ini, kita sebenarnya share dengan 100,000 orang. Sebab tiap-tiap orang share. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan sebagai penutup dakwah ialah balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepada aku walaupun sepotong ayat. Wallahu a'lam. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu sebab kelemahan iman saya sendiri. Saya minta maaf kiranya ada penyampaian saya tidak faham atau tidak jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keampunan, doa dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita menjadi pemuda yang luar biasa, pemuda yang mengubah masa sejarah dunia insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.